guys, today I'm going to do a day with me vlog in university. So aku bangun pukul 6.25 and now 6.40 and baru je habis subuh. And let's see apa yang aku akan buat hari ni. Let's go. Sekarang menunjukkan jam 8 minit. And we are having class in my life ke? Ya, aku dah record daripada tadi. Oh, ni kau tak perasan ni? Sekarang 8 minit. Lepas tu kita punya kan 8.30. Tunggu Tasha, dia ni lembab betul. Yes. Ni pun lambat juga nasib bangun. Okay, mesti aku record kau. Awak dah siap ke? Dah siap dah. Pelajar terbaik sejak awal. Belajar Arab. Hah? Oh. Belakang tu ada alif lam. Alif lam. Adjektif. Macam Al-Amziyah As-Sarafah Maktabul Barid. Maghrib dan Isya, and now I'm preparing myself to go training menari sebab esok event dia dekat Bangi Selangor. Nampak tu packing barang. Malulah. So tengok nanti aku lagi menari. Bye-bye. Cang, dah siap. So ini nak pergi menari. Kau tengok Rush tengah busy. Tadi nak tunjuk. Member tengah buat resume. Tu outfit aku esok. Tak tahu lah dia macam insecure tapi biar. Mampus lah, mampus.
baran juga. So nak pergi menari. Later kita tengok habis berapa. Sekarang 8:43. Maybe 8:45 aku gerak. Wih, habis balik. Bye. Abang ada pengalaman mencuri ke bang? Ada. Boleh lah. Boleh? Boleh. Apa cari tingkap yang boleh buka? Aku nampak main pun sekejap. Apa cari tingkap yang boleh buka Saya mencuri. So sekarang dah 12.14 and tadi habis mari dalam pukul 11.45 macam tu. Sabar tengah buat konten. Sabarlah, diam. So sekarang dah 12.14 and tadi habis menari dalam pukul 11.30. So sekarang dah 12.15 and tadi habis nari dalam pukul 11.30 macam tu. Sebab hari ni real push untuk last day kita training sebab esok dah event. So Ada background Tasha yang pula. okay, so itulah a day in my life in university. So korang tengok daripada pagi tadi sampai dah sekarang. Ni dah tukar tudung sebab aku dah buka tudung tadi and grab any tudung yang ada. So that's all. Bye bye.